Inilah tahun 2050. Saya baru sahaja berusia 50 tahun. Tetapi saya kelihatan dan terasa seperti 85 tahun. Saya mengalami masalah buah pinggang yang teruk sebab saya tidak dapat minum air dengan cukup. Saya takut saya tidak mempunyai banyak masa untuk terus hidup. Saya adalah di antara orang yang paling tua di dalam masyarakat. Saya masih ingat semasa saya berusia 5 tahun. Semuanya banyak berbeza. Banyak pokok hidup di taman. Rumah yang dikelilingi dengan taman yang cantik. Dan saya boleh bergembira menikmati setengah jam mandian air bersih. Sekarang, saya hanya menggunakan tual basah untuk membersihkan diri. Dahulu, saya mempunyai rambut yang cantik. Sekarang, saya perlu mencukur kepala untuk membersihkannya bagi mengelakkan penggunaan air. Dahulu, ayah selalu membasuh kereta dengan air paip. Kini tidak lagi. Saya masih ingat lagi kempen kesedaran pengurusan air secara mapan. Pada Hari Air Sedunia, poster cintailah sungai kita, radio dan TV, tetapi tiada siapa pun yang ambil peduli. Saya sangka air tidak akan kehabisan. Sekarang, semua sungai, tasik, empangan dan air bawah tanah telah kering ataupun tercemar. Industri menjadi bahan pameran dan pengangguran meningkat tinggi. Kilang rawatan air menjadi punca pekerjaan dan gaji dibayar dalam bentuk air minuman. Manusia sanggup berbunuhan demi mendapatkan air minuman. Makanan adalah 80% tiruan. Dulu seorang dewasa digalakkan minum 8 gelas air setiap hari. Kini, saya hanya dapat minum 1 gelas air saja. Tangki najis dan sistem kumbahan tidak berfungsi kerana kekurangan air. Tanaman tidak boleh hidup kerana tiada pengairan yang mencukupi. Saya diingatkan untuk menjaga alam sekitar, tetapi saya tidak peduli. Manusia kelihatan menakutkan, berkedut disebabkan kekurangan air. Penyakit merebak disebabkan air yang kotor. Air bersih tidak boleh dihasilkan kerana oksigen tidak mencukupi disebabkan kekurangan tumbuhan. Keperluan kehidupan tidak menentu, menjadikan purata tempoh hayat manusia semakin pendek. Air menjadi khazanah yang sangat bernilai dan dikawal oleh askar bersenjata. Saya memberitahu anak mengenai padang yang hijau, bunga yang cantik, hujan, bagaimana ikan di dalam sungai, tasik dan empangan minum air secukupnya, dan bagaimana sihatnya mereka. Dia bertanya, "Ayah, mengapa tiada lagi air?" Saya bersalah?
Generasi saya tidak menguruskan air secara mapan dan tidak peka terhadap kempen kesedaran. Sekarang, anak-anak saya terpaksa membayar air dengan harga yang sangat tinggi. Lantas saya terfikir, tinggal di atas bumi menjadi mustahil kerana ketiadaan sumber air yang mencukupi. Kerosakan alam semula jadi telah sampai tahap yang tiada harapan lagi. Bagaimana saya boleh berpatah balik dan membuat manusia memahaminya? Adakah saya masih ada waktu untuk menyelamatkan sumber air negara ini? Ya, jika saya mulakan sekarang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi? Maka siapalah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Surah Al-Mulk ayat 30.